Hai, selamat datang kembali ke channel YouTube Mr. Letop, komuniti dunia hiburan, kisah tentang dunia selebriti dan artis di Malaysia. Dalam video kali ini, Mr. menampilkan video edisi istimewa bagi Top 10 lagu Hari Raya 2026 mengikut trending carta YouTube. Ayuh dan teruskan bersama Mr. Letop untuk ketahui carta Top 10 ini, trending bagi lagu Hari Raya 2026 dan siapakah yang teratas. Terus tonton bersama Mr. Letop hingga ke penghujung video. Lagu Hari Raya 2026 mengikut carta YouTube yang ke-10. Lagu Tak Sabar Nak Raya nyanyian Nabila Razali hadir sebagai karya raya moden yang penuh semangat dan keceriaan. Lagu ini menonjolkan keterujaan menyambut Aidilfitri, dari persiapan awal hingga kegembiraan berkumpul bersama keluarga dan sahabat. Dari segi muzik, lagu ini menampilkan gabungan pop kontemporari dengan irama yang rancak dan mudah diikuti. Susunan melodinya direka untuk cepat melekat di ingatan pendengar, sesuai dimainkan sepanjang perjalanan pulang ke kampung atau ketika sesi perayaan di rumah. Liriknya menekankan rasa teruja dan tidak sabar menyambut hari raya, termasuk aktiviti membeli belah, menghias rumah, dan menanti saat-saat bertemu sanak saudara. Pendekatan ini membuatkan lagu mudah diterima oleh pendengar muda dan sesuai dengan vibe Aidilfitri masa kini. Dengan vokal bertenaga dan ekspresif, Nabila Razali berjaya menyampaikan emosi gembira dan riang dalam lagu ini. Tak Sabar Nak Raya menjadi karya raya yang segar, ceria dan berpotensi menjadi tular di platform digital setiap musim Aidilfitri. Lagu Hari Raya 2026 mengikut carta YouTube yang ke-9. Lagu Bincang Raya menampilkan kolaborasi antara penyanyi baharu Amira Othman dan vokalis muda Irfan Haris. Lagu ini membawa konsep santai dan mesra, memfokuskan suasana perbincangan dan persiapan raya dalam kalangan keluarga dan sahabat. Dari segi muzik, Bincang Raya menggunakan rentak pop moden dengan irama ringan yang mudah diikuti. Susunan melodinya sesuai untuk didengar ketika pulang ke kampung atau semasa berkumpul di rumah, mencipta suasana ceria dan hangat. Liriknya menekankan interaksi serta persiapan sambutan Aidilfitri, termasuk perbualan ringan tentang hidangan raya, persiapan pakaian dan rancangan berkumpul bersama keluarga. Pendekatan ini menjadikan lagu mudah diterima oleh pendengar dari pelbagai lapisan umur. Gabungan vokal Amira Othman yang lembut dan Irfan Haris yang bertenaga memberi warna tersendiri kepada karya ini. Bincang Raya berjaya menampilkan vibe lagu raya moden yang ceria, santai dan dekat dengan pengalaman harian masyarakat semasa Syawal. Lagu Hari Raya 2026 mengikut carta YouTube yang ke-8. Lagu Beraya Dengan Saya nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza hadir sebagai karya raya yang meriah dan penuh semangat Aidilfitri. Lagu ini mengetengahkan kegembiraan menyambut Syawal serta mengajak pendengar berkongsi momen bahagia bersama keluarga dan sahabat handai. Dari segi muzik, karya ini menampilkan gabungan pop tradisional dengan sentuhan moden, menjadikannya mudah diingati dan sesuai didengar oleh semua lapisan umur. Melodi yang ceria menyuntik suasana riang bagi yang pulang ke kampung atau berkumpul semasa hari raya. Lirik lagu menekankan keakraban dan kemeriahan Aidilfitri, termasuk tradisi bermaaf-maafan, berkumpul dengan keluarga dan meraihkan kemenangan selepas sebulan berpuasa. Pendekatan ini menjadikan lagu dekat dengan pengalaman ramai pendengar di Malaysia. Dengan vokal mantap dan penghayatan yang tinggi, Datuk Seri Siti Nurhaliza berjaya menyampaikan lagu ini dengan penuh emosi dan keceriaan. Beraya Dengan Saya terus menjadi antara karya raya yang mudah melekat di ingatan dan popular di kalangan peminat setiap musim Aidilfitri. Lagu Hari Raya 2026 mengikut carta YouTube yang ke-7. Lagu Nak Balik Raya menampilkan penyanyi dan pelawak Aceh Boceh bersama keluarganya dalam sebuah karya raya yang syarat dengan elemen kekeluargaan. Lagu ini membawa kisah persiapan pulang ke kampung dan kegembiraan menyambut Aidilfitri bersama insan tersayang. Dari segi konsep muzik,
Lagu ini disusun dengan rentak pop raya yang ceria dan santai. Melodinya mudah diikuti, sekaligus mencerminkan gaya penyampaian Achi yang sering menggabungkan unsur humor dan kehangatan keluarga dalam setiap karya hiburannya. Liriknya pula menggambarkan situasi yang biasa dialami ramai orang menjelang Syawal seperti perjalanan pulang ke kampung, kerinduan terhadap ibu bapa serta keterujaan anak-anak menanti hari raya. Elemen ini menjadikan lagu tersebut dekat dengan pengalaman masyarakat. Kehadiran ahli keluarga Aceh dalam lagu dan persembahan visual turut menambah sentuhan peribadi kepada karya ini. Nak Balik Raya sekaligus membawa mesej bahawa kemeriahan Aidilfitri sebenarnya terletak pada kebersamaan dan kasih sayang dalam keluarga. Lagu Hari Raya 2026 mengikut carta YouTube yang ke-6. 2026 mengikut carta YouTube yang ke-5. Lagu Selamat Tahun Baru Raya menampilkan kolaborasi 4 penyanyi muda iaitu Iman Troy, Amar Haikal, Hadi El Fardi dan Izni. Lagu ini hadir dengan konsep ceria dan segar yang menggambarkan kemeriahan Aidilfitri dalam suasana generasi muda masa kini. Dari segi susunan muzik, karya ini menggabungkan elemen pop moden dengan rentak yang rancak dan mudah diikuti. Irama yang bertenaga menjadikan lagu ini sesuai dimainkan ketika persiapan raya, perjalanan pulang ke kampung atau ketika berkumpul bersama rakan dan keluarga. Liriknya pula menonjolkan semangat permulaan baharu yang sering dikaitkan dengan sambutan Syawal. Ia menggambarkan kegembiraan menyambut hari kemenangan selepas Ramadan, di samping mengajak pendengar meraihkan momen indah bersama orang tersayang. Gabungan vokal keempat-empat penyanyi ini memberi warna berbeza dalam satu karya yang sama. Selamat Tahun Baru Raya sekaligus menambah variasi kepada lagu raya moden dengan gaya yang lebih santai, ceria dan dekat dengan cita rasa pendengar muda. Lagu Hari Raya 2026 mengikut carta YouTube yang ke-4. Lagu Bila Lagi Nak Jumpa menampilkan kolaborasi istimewa antara Faizal Tahir dan kumpulan kreatif Senariounion yang membawa pendekatan santai serta penuh elemen kekeluargaan sempena Aidilfitri. Lagu ini mengetengahkan tema pertemuan semula selepas lama berjauhan, selari dengan semangat hari raya yang menyatukan keluarga dan sahabat handai. Dari segi konsep muzik, karya ini menggabungkan rentak pop moden dengan nuansa lagu raya yang ceria dan mudah diingati. Susunan muziknya ringkas tetapi bertenaga, menjadikan lagu ini mudah diterima pelbagai lapisan pendengar termasuk generasi muda. Lirik lagu pula menekankan kepentingan menghargai masa bersama insan tersayang. Mesej yang disampaikan mengingatkan bahawa Aidilfitri adalah peluang terbaik untuk merapatkan hubungan, memohon maaf dan memperbaharui silaturahim yang mungkin terputus kerana kesibukan hidup. Kolaborasi ini juga memberi warna berbeza apabila unsur hiburan dan humor yang sinonim dengan Senariounion digabungkan dengan vokal bertenaga Faizal Tahir. Hasilnya, Bila Lagi Nak Jumpa tampil sebagai lagu raya yang ringan, menghiburkan dan syarat dengan semangat kebersamaan. Lagu Hari Raya 2026 mengikut carta YouTube yang ketiga. Lagu Raya Kira Jadi menampilkan kolaborasi antara penyanyi muda Kit Syafiq, Sheriana Marcella dan Mas Mera dengan pendekatan ceria dan santai. Karya ini memaparkan semangat Aidilfitri moden, di mana meskipun persiapan raya tidak sempurna, suasana gembira tetap dirasai bersama keluarga dan sahabat. Dari segi muzik, lagu ini menggabungkan pop kontemporari dengan irama raya yang ringan dan mudah diingati. Susunan melodinya memberi kesan segar, sesuai untuk pendengar muda dan mereka yang mengikuti trend lagu raya terkini di media sosial. Liriknya menekankan kegembiraan sambutan Syawal, termasuk persiapan saat akhir, perjalanan pulang ke kampung dan keakraban bersama insan tersayang. Pendekatan santai ini membuatkan lagu mudah diterima dan cepat melekat di fikiran pendengar. Gabungan vokal tiga penyanyi ini memberikan warna yang berbeza dalam satu karya, di mana Kit Syafiq membawa suara segar, Sheriana Marcella menambah kelembutan melodi, dan Mas Mera menyuntik elemen ceria. Raya Kira Jadi menampilkan vibe lagu raya generasi baharu yang meriah dan dekat dengan kehidupan harian. Lagu Hari Raya 2026 mengikut carta YouTube yang kedua.
Hari Raya 2026 mengikut carta YouTube. Lagu Jodoh Lebaran nyanyian Aisyah Retno hadir sebagai karya raya yang membawa tema cinta dan takdir dalam suasana Aidilfitri. Lagu ini mengangkat kisah pertemuan istimewa yang berlaku ketika musim perayaan, apabila hubungan yang bermula secara tidak disangka akhirnya membawa kepada jodoh. Dari segi muzik, Jodoh Lebaran mengetengahkan gabungan pop moden dengan elemen tradisional yang sering dikaitkan dengan lagu raya. Susunan melodinya ringan dan mudah diingati, menjadikan lagu ini sesuai didengar ketika perjalanan pulang ke kampung atau ketika berkumpul bersama keluarga. Lirik lagu pula menggambarkan perasaan teruja dan harapan baharu yang muncul ketika bertemu seseorang yang istimewa pada hari raya. Tema ini memberi kelainan kerana selain berkisar tentang keluarga dan nostalgia, lagu ini turut menyelitkan kisah romantik yang dekat dengan pengalaman generasi muda. Melalui penyampaian vokalnya yang lembut dan ekspresif, Aisyah Retno berjaya membawa emosi ceria serta manis dalam karya ini. Jodoh Lebaran sekaligus menambah variasi kepada deretan lagu raya baharu yang cuba memberi sentuhan segar kepada sambutan Aidilfitri masa kini. Semoga kita semua sentiasa berada dalam rahmat dan peliharaan Allah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini sementara kita menanti tibanya Syawal yang mulia. Jadi itu sahaja dari video Mr. Letop kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu, dan jika korang suka dengan video ini tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop Komuniti Dunia Hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.